Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan TVPSS Nur Fatimi binti Muhammad Idham dari Pesat. Hari ini saya bersama dengan seorang pemenang pingat emas. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Muhammad Akif Azizi daripada Sekolah SMK Sengarang. Saya mewakili sekolah saya dalam acara 400 meter lari berpagar. Itu saja. Okey, apa perasaan awak setelah menang pingat emas ni? Saya berasa sangat bangga sebab setelah 5 tahun saya menyertai pertandingan ni, akhirnya saya dapat pingat emas. Okey, apa persediaan yang awak lakukan sebelum awak join pertandingan ni? Persediaan saya banyak. Saya sentiasa lakukan senaman 3 kali sehari dan banyak perkara yang saya lakukan. Okey, apa yang hasrat awak lah, target awak seterusnya? Awak nak masuk peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa MSSJ pun boleh? Saya hanya target untuk ke MSSJ sebab SPM sudah dekat. Itu saja target saya. Okey, saya doakan awak berjaya lah. Amin. Okey, last question untuk awak. Okay, ucapan awak kepada semua cikgu-cikgu dan rakan-rakan awak yang banyak membantu awak dalam usaha awak mencapai pingat emas pada hari ini. Ucapan saya, setinggi-tinggi penghargaan kepada mereka semua yang telah menyokong saya. Terima kasih kepada coach saya yang telah banyak membantu saya. Guru-guru yang lain dah bagi kata-kata semangat dan dorongan lah sepanjang pertandingan olahraga ni. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk interview pada hari ini. Sekian saja daripada saya, wartawan Pesat.